Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke podcast Dengar Molek bagi episod yang ketiga. Dan sebelum ni kita bersiaran episod yang bersama Datuk Burhanuddin, iaitu CEO Terengganu Incorporated. Dan insyaAllah seperti biasa, podcast ini memberi ilmu, pengetahuan dan membawa cerita khususnya bagi rakyat negeri Terengganu. Dan insyaAllah dalam episod kali ini kita bersama Pegawai Angkatan Pertahanan Awam Terengganu, iaitu Tuan Lieutenant Colonel Muhammad Zulkhairi Syamsuddin. Selamat datang Tuan. Selamat datang. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Sihat ya. Dan insyaAllah dalam episod kali ini kita akan berkongsilah tentang kesiapsiagaan untuk menghadapi bencana peranan APM dan di lapangan serta pengalaman sebenarlah mereka ketika membantu masyarakat. Dan banyak jugalah perkara yang kita mungkin nampak Tuan, tapi di sebaliknya mungkin jarang orang dengar ataupun orang tahu tentang keterlibatan Angkatan Pertahanan Awam ni dalam menghadapi bencana banjir. Jadi ya, boleh cerita tak untuk permulaan ni kita cerita berkenaan kesiapsiagaan jentera dan aset logistik APM untuk menghadapi musim banjir kali ini. Okey, terima kasih. Okey, untuk makluman, setiap tahun kita masuki musim MTL. Ya. Di antara bulan November hingga Mac. Ya. Dan sudah pasti kita akan buat persiapan-persiapan di antara agensi untuk memastikan kelancaran pengoperasian dalam musim MTL 2025 dan 2026. Okey, untuk makluman, kami APM dilantik sebagai jawatankuasa itu Sekretariat Pengurusan Bencana di peringkat negeri. Dan kita mengadakan beberapa sesi mesyuarat bersama dengan pihak kerajaan negeri dan juga agensi-agensi penyelamat bagi memastikan kelancaran pengoperasian di musim MTL pada kali ini. Dan mungkin saya boleh kongsikan, kita ada 3 mesyuarat yang telah kita adakan pada tahun ini, iaitu 3 mesyuarat utama, iaitu melibatkan satu mesyuarat JPBN yang kita adakan pada 29 September yang lepas, dan juga kita ada juga mesyuarat Task Force Penyelarasan Logistik dan Bantuan di antara agensi-agensi pada 2 November. Dan kita ada sekali lagi mesyuarat JPBN bilangan 2 pada 3 November, yang ini telah difungsikan oleh YB Datuk SUK Kerajaan Negeri Terengganu lah. Dan selain daripada tu, di peringkat dalaman agensi, kita telah mengadakan latihan awal bagi memastikan kesiapsiagaan di antara logistik dan juga kekuatan. Dan pelarasan mesyuarat dalaman di peringkat agensi pun kita ada mesyuarat bagi memastikan kelancaran, dan kita cuba mengenal pasti masalah-masalah yang ada untuk kita selesaikan sebelum berlakunya. Mungkin sebelum ni ada halangan bab ni, jadi kita mesyuarat kali ni kita fokus untuk selesaikan benda hak lepas tu. Betul. Dan untuk makluman, kami di peringkat APM kita mempunyai kekuatan logistik itu boat sebanyak 53 buah untuk digerakkan pada MTL pada kali ini. Dan juga lori 11 buah, 4x4 kita ada 13 buah, ambulans kita ada 19 buah, dengan engine boat yang kita ada 54 buah. Untuk makluman, APM Terengganu kita menerima tambahan aset pada kali ini, iaitu 2 buah 4x4 dan 2 buah ambulans untuk tambahan pengoperasian pada tahun inilah. Jadi yalah, mungkin orang ataupun masyarakat di luar sana mungkin tengok ketika banjir tak? Ya, betul. Sebelum banjir tu lama dah bersedia Tuan. Betul tak? Dah bersedia lama lah. Mesyuaratnya dengan kelengkapannya, dengan latihan anggotanya. Jadi taklah kata senang dan taklah kata terlalu susah lah, tapi untuk menghadapi bencana, sebab mungkin bencana ni ialah memang kita lalui semua MTN ni, Monsun Timur Laut ni setiap tahun, tapi mungkin lain sikit, dan ada mesti ada elemen-elemen luar jangka tu. Jadi perlunya lah kesiapsiagaan daripada APM ni sekali ni. Okey, jadi boleh Tuan maklumkan tak berapa jumlah PPS yang telah dikenal pasti di seluruh negeri Terengganu ni, dan adakah
ada perubahan? Contohnya kalau tahun lepas 30, tahun ni 35 ada tak? Gitu. Okey, untuk makluman jumlah PPS seluruh negeri Terengganu kita mempunyai 855 buah lah. 855? Ya, untuk seluruh negeri Terengganu. Banyak. Banyak. Itu yang telah digazetkan bersama dengan orang kata semasa mesyuarat jawatankuasa pengurusan bencana negeri lah. Dan tidak semua PPS yang digunakan dibuka semasa bencana lah. Macam yang aktif, untuk aktifnya yang selalu digunakan 688 lah. 688. Tapi dia berbeza setiap tahun. Ya, betul. Mungkin yang kita tengok banjir pada tahun ni sini aktif lah, ya, Kampung betul. A aktif. Mungkin kawasan-kawasan yang pada tahun lepas dilanda banjir, tahun ni tak dilanda banjir. Sama juga yang tahun lepas yang tidak terkesan banjir, tahun ni tak terkesan. Jadi PPS tu dia akan berubah-ubah setiap masa. Lah, jadi statik sangat lah. Betul. Tapi dalam masa sama ada juga PPS yang sama regular. Ya, betul, regular kita panggil regular lah. Sebab kawasan tu yang berisiko dan kawasan rendah lah. Dan selalu dinaiki air. Jadi ada perubahan tak tuan? Contoh kalau tadi 688, tahun ni jadi 700, ada? Dia mungkin ada perubahan bergantung kepada situasi banjir dan juga cuaca dia semasa lah. Sekiranya banjir itu berlaku dalam skala yang besar, mungkin ada perubahan. Ada pertambahan. Tapi sekiranya banjir itu berlaku dalam skala yang kecil berbanding tahun-tahun sebelum ni, insyaAllah aktif PPS ni akan berkurang. Ya. Betul. Dan ketika episod ini dirakam, kita pun sudah melalui fasa atau monsun timur laut lah. Jadi sudah ada beberapa PPS ataupun kawasan-kawasan yang terjejas, dan boleh saya rujuk sedikit satu keratan akhbar yang mana setakat kemarin, setakat 26 November, iaitu hari Rabu, di Terengganu sudah dibuka 32 PPS yang melibatkan 2,298 mangsa yang terlibat daripada 741 keluarga, yang melibatkan 6 daerah, iaitu Marang, Kuala Terengganu, Setiu Besut, Dungun dan Hulu Terengganu. Jadi ya, kita berharap keadaan semakin pulih, dan insyaAllah soalan seterusnya tuan, berapa ramai anggota APM yang akan dikerahkan sepanjang musim banjir ni tuan, dan bagaimana pengalihan anggota tu di setiap daerah? Okey, untuk makluman pada kali ni, pada tahun ni, kami di peringkat APM terutamanya, kita bersedia dengan kekuatan anggota seramai 876 pegawai dan anggota untuk seluruh negeri Terengganu lah. Dan saya boleh katakan purata untuk setiap daerah tu melebihi 100 lah, dalam 100 ke 110 pegawai dan anggota yang ditugaskan di setiap daerah lah. Dan bagi pada tahun ini ialah kita menjagakan banjir. Kita sama-sama doa lah agar banjir pada kali ini tidak berlaku dalam skala yang besar, dan penduduk kampung pun tidak terjejas teruk. Dan banjir pun kita tak boleh nak mengelak sebab setiap tahun berlaku. Setiap tahun berlaku. Menghadapi monsun timur laut setiap tahun. Jadi bukanlah kita pada merungut, cuma kita kena bersedialah menghadapi ini. Dan sekiranya berlaku kecemasan tuan ataupun banjir secara mendadak lah, talian mana yang boleh dihubungi oleh orang awam lah untuk segera mendapatkan bantuan daripada APM? Okey, sekiranya berlaku banjir dalam skala yang besar, pihak penduduk ataupun mangsa boleh menghubungi talian 999. Dan talian ni memang orang kata senang diingati oleh semua orang. Ya, betul. Dan kalau kata penduduk yang setempat yang punya nombor telefon APM di daerah-daerah, boleh menghubungi juga APM di daerah bagi memudahkan proses pemindahan lah. Dan kalau nak ingat nombor tu mungkin agak sukar. Kalau kata dengan 3 angka 999 ni, insyaAllah senang nak ingat kan. Senang nak ingat, dan
siapa-siapa pun boleh call lah. Ya, Sebab benda ni kita dah buat pelarasan untuk semua agensi. Ya, mudah untuk ingat. Betul. Bukanlah kata orang tua je, orang budak-budak pun mungkin senang sangatlah ingat. Betul. Lepas tu pula dia tak perlu tak perlu top up lah, kita tak akan ATM mana free lah. Free. Ya, jadi boleh. Siapa-siapa pun boleh call lah. Cuma maklum di kawasan mana tuan-tuan terlibat, perlu bantuan, dan insya-Allah pihak TM dia akan bagi kepada daerah yang berdekatan untuk bantu mangsa yang memerlukan bantuan lah. Okey, jadi banyak dah perkongsian pemakluman lah kesiapsiagaan APM apa semua dengan data, jumlah PPS apa semua, dan yang insyaAllah selepas ni banyak lagi yang akan kita kongsi, yang akan kita maklumkan kepada pendengar semua. Jadi kekal bersama kita berehat seketika. Bertemu kembali kita dalam podcast dengan Molek, dan hari ini kita bersama Angkatan Pertahanan Awam Terengganu bersama Tuan Lieutenant Colonel Muhammad Zulkhairi Samsudin. Dan tadi banyak dah kita cerita, kita kongsi, Tuan ceritakan berkenaan kesiapsiagaan lah, berkenaan APM, berkenaan untuk menghadapi bencana banjir. Dan Tuan, sekiranya berlaku boleh tak APM nyatakan atau bagi tahulah kawasan-kawasan yang mungkin berisiko tinggi lah banjir di negeri Terengganu. Okey, untuk makluman lah, di Terengganu ni di antara kawasan-kawasan yang berisiko adalah kawasan-kawasan yang berhampiran dengan sungai, kawasan-kawasan rendah yang selalu dinaiki air lah. Dan selain daripada tu kawasan-kawasan pantai lah, kawasan pantai yang berhampiran dengan pantai, dan kawasan-kawasan ni berisiko sekiranya berlaku pertemuan di antara air laut pasang besar dan juga air hujan. Air hujan daripada hulu tu. Ya, jadi air hujan tak boleh keluar ke laut, air laut tinggi. Jadi kawasan-kawasan yang rendah di hampiran pantai dia kawasan untuk area tu air. Jadi dekat tu kena lah, dekat-dekat sekitar tu lah. Betul. Jadi mana Terengganu kita kata air sebok lah Tuan. Air hulu tak nak turun, air pasang besar pula sambung support. Jadi yang berhampiran dengan muka kuala ke sungai, jadi sering mudah naik air. Dan mengikut data daripada GPS ni Terengganu, kita ada 460 buah kampung suruhan yang berisiko untuk dinaiki air sekiranya berlaku hujan yang lebat dan juga pertemuan air pasang besar. Ini kita tidak dapat elak sekiranya air laut tinggi dan hujan lebat yang melebihi daripada kadar biasa. Kawasan-kawasan ni akan berisiko untuk dinaiki air lah. Dan saya mengharapkan penduduk penduduk dia tahu kawasan-kawasan yang selalu dinaiki air ni, dia tahu. Dia sok-sok mudah. Dia jadi orang tempatan ni lebih alert, dia tahulah keadaan lagu mana dia dah hadap setiap tahun tu. Saya mengharapkan dia akan bersedia awal untuk berpindah. Jadi Tuan, boleh kongsi tak keadaan terkini lah banjir di negeri kita ni yang mungkin terbaru ni, maklumat terbaru Tuan? Untuk makluman sehingga pukul 10 pada hari ni 27 bulan 11, kita ada 47 PPS yang dibuka di 7 daerah yang terkesan, kecuali Kuala Nerus. Yang terbaru daripada Kemaman semalam dibuka 3 PPS. Dah start buka dah. Kemaman. Dan melibatkan 3,952 mangsa keseluruhan di 7 daerah. Dan daerah yang teruk terjejah adalah di Marang lah setakat ni. Marang
kita ada 9 PPS, walaupun 9 tapi kapasiti di setiap PPS tu agak tinggi sikit. Dan kita ada 1785 mangsa di seluruh PPS di Marang. Walaupun kita tengok di daerah lain, saya ambil contoh di Setiu, walaupun kita ada 21 PPS tapi kapasiti dia tidak sama dibanding Marang. Di Setiu kita ada 1400 mangsa yang ditempatkan di PPS. Tapi Marang ni walaupun 9 dengan hampir 1800 mangsa yang berpindah ke PPS. Itu dia punya kata perbezaan. Dan yang terbaru kemaman lah, macam saya maklum tadi, semalam lewat malam semalam ada pemindahan mangsa ke PPS. Jadi ialah mana perbezaan lah, macam tadi tuan ceritakan, di Marang 9 je PPS tapi 1800. Betul. Di Setiu 21 tapi 1400. 1400. Ya, jadi dan ialah saya pun kalau di tempat saya di Setiu pernah lah juga join pada aktiviti kesukarelawanan tuan. Jadi adakah APM ni ada buka ruang kepada sukarelawan ataupun NGO tempatan untuk turut serta dalam operasi bantuan banjir? Jika ada tuan, bagaimana prosesnya? Untuk makluman kami di peringkat agensi penyelamat dan juga pusat, kita mengalung-alungkan bantuan dan juga kedatangan daripada NGO untuk memberi bantuan. Tapi perlu melalui SOP lah. Bukan kita kata NGO tu boleh turun sesuka hati untuk memberi bantuan. Tidak, macam kita nak datang ke rumah orang ni, kita kena bagi salam dulu lah. Tetamu nak datang ke tempat kita perlu bagi salam. Dan seelok-eloknya perlu lapor kepada DO di peringkat daerah ataupun PKOB untuk kita mengelak daripada agihan ni tidak, orang kata apa, berlaku lambatkan agihan. Kita perlu buat pelarasan. Kita tak nak agihan yang sampai kepada penduduk, kita kata apa, agihan yang sama dan tempat yang sama saja yang dapat bantuan. Di tempat-tempat lain terabai. Jadi pelarasan tu perlu dilakukan di peringkat DO ataupun di peringkat PKOB agar agihan tu kita akan dapat samalah di setiap boleh mana kata boleh ecek sama banyak lah. Setepak kadang bila orang yang, ialah macam tuan kata tadi, nak masuk rumah orang kena bagi salam, ada cara dia. Kadang bila kita ni bukan orang tempatan, kadang sapa tepat hok mudah kita sapa je tuan. Yalah, kadang-kadang kita tengok dalam media kan, medsos kita tengok viral tempat ni, kita nak pergi di situ je. Sedangkan tempat lain lagi yang lebih memerlukan ni yang tak viral apa semua kan. Mungkin dengan talian pada waktu tu terputus talian. Mungkin juga ialah kita tak nak, mungkin barang yang kita cuba beri pada penduduk tu yang tidak diperlukan. Mungkin kalau kata pihak NGO luar yang boleh berhubung awal apa keperluan oleh penduduk, mungkin tidak ada pembaziran agihan lah kepada penduduk. Ni setiap NGO mungkin bawa benda yang sama untuk penduduk yang sama, akan berlaku pembaziran lah. Contoh kalau tempat tu tak ramai kanak-kanak, kadang paper pula melambung membazir lah. Itulah maksudnya perlu ada pembincangan, pemakluman awal. Dan mungkin maklumat awal daripada NGO boleh dapat di peringkat bawah untuk ialah persiapan untuk memberi bantuan tu ada kan. Jadi itulah, jadi perlunya perbincangan, perlunya synchronize untuk tak berlakulah pertindihan barang. Contoh kalau ada tempat PPS yang perlukan berah banyak sikit ataupun makanan pertin, makanan bungkusan tu banyak sikit, sini kurang daripada hot ni, barulah tak berlakunya lambakan dan boleh mengelakkan pembaziran lah. Jadi ialah tuan, untuk pengakhiran tuan, untuk sebagai penutup, apakah pesanan dan nasihat utama APM kepada rakyat untuk membuat persediaan lebih awal bagi menghadapi musim timur laut? Daripada kami di peringkat APM dan juga agensi penyelamat, kami menasihati orang awam, terutamanya penduduk-penduduk yang selalu terlibat dengan banjir ni,
buat persiapan awal lah. Persiapan awal. Maksudnya mungkin boleh sediakan beg. Kalau di pekat kami APM, kami panggil beg ready to go lah. Segala maklumat penting, ubat-ubatan penting, kita boleh letak dalam satu beg. Dan sekiranya berlaku bencana, kita senang nak capai untuk kita keluar daripada kawasan yang berisiko tadi dan kita pergi kawasan selamat. Dan selain daripada itu, kita boleh juga letak mungkin sedikit air mineral, makanan yang kita perlukan, bekalan tu kan. Dan benda ni senang je. Apa-apa beg kita boleh guna untuk kita tempatkan dokumen-dokumen penting. Yalah, mungkin geran rumah, kan, geran tanah ni, kereta ke, IC, CCG, surat beranak tak. Ubat yang penting kalau sekiranya kalau kata ada darah tinggi ke kan. Kronik tu penyakit kronik ni, kalau tertinggal ubat, nak dapatkan ubat di PPS mungkin agak sukar lah. Iyalah. Sekiranya kalau kata ubat tu dah ada dengan kita, insya-Allah senanglah untuk kita ni. Dan selain daripada tu, mak ayah lah terutamanya. Perlu kawal pergerakan anak-anak, terutamanya anak kecil pada musim banjir ni. Jangan biarkan anak-anak bermain dengan air banjir lah. Yalah, kita tak tahu kawasan kata apa, mungkin bila-bila masa boleh berlaku kecemasan ataupun kita kata apa, kemalangan yang kita tidak ingini berlaku. Yalah, budak ni kalau kata kita lepas, dia seronok main. Seronok main, tapi dia tak kenal apa erti bahaya, apa erti orang kata apa, tempat yang tak boleh dia orang main. Risiko tinggi. Saya nak nampak air tu, dia nampak air, nak seronok. Yang budak ni kalau kita lepas dia main memang seronok. Cuma kita di peringkat ibu bapa, kita perlu kawal dan kita perlu elakkan daripada anak-anak bermain air banjir lah. Air banjir. Mungkin dalam masa sama, kalau anak dibawa oleh arus yang deras, kematian, risiko apa semua. Dan kita juga mengingatkan pada penduduk-penduduk untuk kata apa, perhatian kepada ramalan cuaca lah, sekiranya daripada pihak yang berwajib mengeluarkan info semasa, kita alert lah. Sekiranya alert, maksudnya sekiranya diramalkan ada kawasan-kawasan yang akan dinaiki air dan juga hujan yang lebat, mungkin kita boleh buat persiapan awal untuk kita pindah barang-barang penting, mungkin kereta dulu, dan keluarga yang terutamanya yang kalau yang apa baby yang berpantang ni mungkin boleh keluar awal lah. Untuk keluar awal, orang mungkin tua juga tuan. Orang tua yang sakit kronik apa semua kan, yang mungkin boleh keluar awal. Agar proses pemindahan tu berjalan dengan lancar lah. Dan juga tidak berisiko pada mereka lah. Kalau kata baby yang ibu yang mengandung yang tengah berpantang, kalau kata air dinaiki, rumah dinaiki air, agak berisiko. Contohnya air tu dah naik, start naik dah, baru tu jadi baru nak keluar, kalut lah. Kalut lah. Sama juga ya, kalau kata ada pesakit-pesakit yang terlantar, kita lewat keluar, agak berisiko. Dan kalau kata maklumat ni tak dapat kepada agensi penyelamat, proses untuk menyelamat tu agak lambat lah. Dia memakan masa. Kalau agensi selamat dapat maklumat tu awal, dah boleh kontak awal, mungkin kita boleh fokus kepada mangsa berkenaan untuk kita keluarkan awal. Kan? Betul. Kalau main last minute tu kan, yelah, last walaupun minute kita macam kita jadi kita kesiapsiagaan, training, latihan, apa semua, peralatan, tapi kalau last minute lah agak merisikokan semua orang lah. Yalah, mungkin dalam satu masa si A nak diselamatkan, si B nak selamat, si pun nak mai serentak. Kami di yang selamat pun mungkin kalut juga lah. Kan? Kalau kata kita boleh keluar awal ke tempat-tempat yang selamat, mungkin boleh pergi ke rumah saudara mara yang tidak terkesan, kita kata kan. Mungkin benda tu lebih elok lah. Lebih elok. Dan yalah, orang setempat atau penduduk yang berada di tempat rendah ataupun menghadapi musuh timur laut semua ni mungkin biasa benda tu tuan. Jadi dia alert, mungkin lah tak berlaku mana jarang isu gitu tuan, sebab dia tahu dah. Bila bulan 11 bulan 12 dia ready dah. Kadang-kadang
kita pernah pergi ke rumah yang biasa naik air ni, bila bulan sebelah ni tikai ketuh pun dia tak ada dah, dia gula-gula siap dah. Betul. Sebab dia ready dah. Jadi baguslah, memang baguslah. Dan begitulah juga berkenaan yang untuk isu perpindahan tadi dah, untuk mindah tadi siap awal letak setepak, buku setepak, barang-barang yang penting ubat-ubat apa ya, semua, ubat IC lesen ke tanah ke rumah boleh letak sekali. Senang untuk kita packing, boleh gerak ke PPS jika perlu. On the spot ke PBS bang. Ya, kita tak tahu situasi. Betul. Air naik dengan cepat ke apa, kita tak tahu. Betul. Kalau kata hujan tu dalam kadar yang tinggi, mungkin air naik cepat sangat. Betul bang. Macam berlaku yang tahun lepas di kawasan Hulu Besuk, air naik dengan mendadak. Sekiranya persiapan tak ada penduduk, mungkin akan kerugian lah dari segi harta benda dia kan. Barang-barang penting, dokumen-dokumen penting. Itu berisiko lah. Jadi itulah, semoga para pendengar di luar sana ataupun orang penduduk di kawasan yang biasa ataupun sering setiap tahun ada MTN ni, bolehlah ambil pesanan daripada tuan tadi untuk kita amal lah bila di musim yang perlu gini ni, supaya tak berlaku benda yang luar jangka, supaya kita selamat segalanya. Dan alhamdulillah banyak dah yang kita dapat kupas hari ini, daripada persediaan bencana, cabaran, sampai ke mesej penting untuk orang awam. Ya, terima kasih kepada pegawai ataupun pengarah Angkatan Pertahanan Negeri Terengganu ya tuan. Betul. Ya, Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Muhammad Zulkhairi Samsudin, kerana bersama kita dengan hari ini, sudi bersama dengan Molek dan berkongsi perkara-perkara yang penting lah tuan. Dan jika anda rasa episod ini bermanfaat, jangan lupa subscribe YouTube channel kita dengan Molek, dan like, share dan follow medsos kita. Dan terima kasih sekali lagi kepada Tuan Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Muhammad Zulkhairi Samsudin kerana bersama kita. Dan sampai di sini dulu. Jaga diri, jaga keselamatan, dan semoga sejahtera buat semua penduduk negeri Terengganu. InsyaAllah kita berjumpa di lain waktu, di lain hari dengan Molek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.